Sepanjang 6 tahun yang lalu, saya telah cuba membangunkan enjin yang paling berkuasa dan cekap yang menggunakan udara termampat. Daripada injap masuk yang diaktifkan oleh spring hingga ke omboh yang digerakkan oleh diafragma. Jadi, apakah langkah seterusnya untuk meningkatkan prestasi enjin? Jadikan ia lebih ringkas. Ini mungkin reka bentuk enjin udara yang paling ringkas kerana ia hanya memerlukan injap bola di bahagian atas dan satu pin pada omboh untuk membuka injap tersebut. Sekarang saya pernah cuba membina reka bentuk ini sebelum ini dan saya tak dapat membuatkannya berfungsi. Tetapi ada enjin-enjin yang menggunakan kanister CO2 bertekanan tinggi. Dan enjin-enjin itu menggunakan reka bentuk injap bola yang sama ini. Dan saya rasa ia kerana mereka sangat bergantung pada piston kedap udara yang saya masih belum berjaya capai. Apabila piston bergerak ke atas silinder, Ia menolak injap terbuka, mengisi silinder dengan udara bertekanan tinggi. Kemudian, apabila injap tertutup, tiada lagi udara boleh masuk ke dalam silinder. sebab itulah sangat penting supaya tiada udara yang bocor di sekeliling piston. Apabila piston bergerak ke bawah, Ia melepasi port exhaust, di mana sebarang tekanan yang tertinggal dilepaskan dan momentum pada roda tenaga menolak piston kembali ke atas untuk memulakan semula kitaran. Tetapi jika pin piston terlalu panjang, ia akan membuka injap bola terlalu awal yang boleh menyebabkan enjin meletup ke belakang. Jadi, ia perlu membuka injap bola seberapa lewat yang mungkin dalam kitaran. Selain itu, apabila piston bergerak ke atas semula, ia memampatkan udara di atasnya apabila isi padu berkurang dan udara ini tidak boleh berada pada tekanan yang lebih tinggi daripada bekalan udara atau udara akan mengalir balik ke dalam tangki. Dan isi padu besar di atas piston mengurangkan pemampatan ini. Jadi, walaupun ia adalah reka bentuk yang ringkas, ada banyak perkara yang perlu dibuat dengan betul. Jadi, pertama sekali, mari kita cuba buat satu pengedap piston yang kedap udara. Untuk mencapai ini, saya mencetak silinder dan piston secara 3 dimensi menggunakan resin pada pencetak foam 3+ supaya permukaannya licin. Dengan o-ring dipasang pada piston, ia nampaknya menghasilkan satu pengedap, tetapi ia terlalu ketat terhadap silinder. Walaupun dengan sedikit pelincir, masih terdapat banyak geseran. Jadi saya hanya perlu melaraskan saiz piston untuk mengurangkan kawasan sentuhan o-ring. Namun, saya tidak yakin ia akan benar-benar kedap udara. Langkah seterusnya ialah mencetak kotak engkol dan aci engkol yang saya cetak menggunakan PLA pada Prusa Mark III saya. Saya kemudian boleh meluncurkan galas ke atas aci engkol dan memasukkannya ke dalam kotak engkol. Untuk batang penyambung yang menghubungkan piston ke aci engkol, saya hanya menggunakan sebatang dawai kecil yang dibengkokkan. Kerana ini terbukti berfungsi dengan baik dalam enjin lama saya. Kemudian, piston boleh diluncurkan ke atas dawai itu dan silinder boleh dipasang di atasnya. Dan akhirnya, berbola untuk injap masuk dan bekalan udara tekanan tinggi dipasang di bahagian atas. Tetapi, adakah ia akan berfungsi? Saya tidak sangka ia akan berfungsi pada cubaan pertama. Saya baru sahaja perasan sesuatu yang sangat menarik. O-ring langsung tidak menutup rapat ketika tekanan sekitar 60 hingga 70 paun kuasa per inci persegi. Tetapi sekarang, ia berada pada 80 paun kuasa per inci persegi. Bila saya tolak omboh ke atas, ia menutup rapat. Ia bocor pada mulanya. Kemudian, tekanan menyebabkan o-ring mengembang dan benar-benar menutup rapat pada dinding. Namun, kerana enjin ini tidak akan berfungsi pada tekanan kurang daripada 80 paun kuasa per inci persegi, saya telah mencetak satu lagi omboh yang sedikit lebih besar tetapi masih mempunyai geseran yang rendah. Ini membolehkan o-ring menutup pada tekanan yang jauh lebih rendah dan enjin berfungsi dengan sangat baik walaupun ia sangat asas. Tetapi ia boleh menjadi lebih baik dengan mengisi enjin dengan pelincir yang berlebihan. Kita boleh melihat aliran udara keluar dari exhaust secara visual dan kerana o-ring mengambil masa sesaat untuk menutup, terdapat sejumlah besar udara yang terbuang melepasi omboh dan keluar melalui exhaust. Jadi, apakah penyelesaiannya untuk masalah ini? saya akan membuat pengedap omboh saya sendiri. Pengedap omboh baru ini mempunyai berbibir di bahagian atas yang akan mengembang dan mengecut bergantung pada tekanan di atasnya. Jadi apabila ia bergerak ke atas menuju ke injap, ia membenarkan udara mengalir di sekeliling omboh. Kemudian apabila injap dibuka, tekanan udara akan menyebabkan ia mengembang dan menutup rapat pada silinder.
Harapnya, ia lebih baik daripada O-ring dalam membuat pengedap. Saya telah mencetak acuan ini secara 3 dimensi dan membeli silikon 2 komponen. Ia pada dasarnya sama seperti menggunakan gam resin. Hanya campurkan 2 bahagian bersama dan gaul. Kemudian saya boleh titiskan silikon perlahan-lahan ke dalam acuan dan biarkan ia mengisi dari satu sisi untuk mengelakkan udara terperangkap. Keesokan harinya, saya boleh gunakan pisau tumpul untuk mengeluarkan pengedap dari acuan dan hasilnya memang nampak sangat baik. Tapi adakah ia akan berfungsi? Ia memang berfungsi, tetapi juga memerlukan banyak pelincir. Sisi positifnya, nampaknya udara yang bocor di sekeliling ombo jauh berkurang apabila injap masuk dibuka. Ia hanya memerlukan beberapa perubahan reka bentuk untuk mengurangkan geseran. Saya rasa punca geseran ini adalah kerana keseluruhan pengedap bersentuhan dengan silinder dan bukannya hanya bahagian atas berbibir. Jadi, ini adalah reka bentuk pengedap baru yang meruncing ke bawah. Dan saya berharap, walaupun keseluruhan pengedap mengembang, bahagian bawahnya tidak akan cukup mengembang untuk bersentuhan dengan silinder. Saya juga perasan bahawa pengedap lama mengandungi banyak gelembung yang mungkin disebabkan oleh proses pencampuran. Penyelesaian biasa untuk masalah ini ialah meletakkan silikon dalam ruang vakum supaya gelembung dapat mengembang dan dikeluarkan. Tapi malangnya, saya tidak mempunyai ruang vakum. Jadi saya terpaksa gunakan cara terbaik yang seterusnya. Suntikan. Dengan menyedut silikon ke dalam suntikan, saya boleh menutup hujungnya dan menarik piston suntikan ke belakang untuk menghasilkan vakum. Dan pengembangan gelembung nampaknya berkesan. Selepas beberapa minit, saya boleh membiarkan udara masuk semula dan silikon nampaknya bebas daripada gelembung. Selain itu, suntikan memudahkan saya untuk memasukkan silikon ke dalam acuan. Keesokan harinya, saya boleh membuka penutup dan memeriksa sama ada penyelesaian vakum murah saya berkesan, yang mana berdasarkan ketiadaan gelembung memang berjaya. Enjin masih berjalan, tetapi apabila melihat rakaman gerak perlahan, penutup itu masih mengembang jauh lebih daripada yang dijangka, menghasilkan kawasan sentuhan yang besar dengan silinder. Jadi saya rasa kita perlu menggunakan bahan yang sedikit kurang fleksibel untuk penutup itu. Bahan getah baru ini jauh lebih tinggi pada skala kekerasan Shaw. Jika silikon sebelum ini mempunyai kekerasan seperti gula-gula getah, yang ini pula lebih seperti pemadam pensel. Tapi saya cepat sedar bahawa ini juga menjadikannya sangat sukar untuk dikeluarkan dari acuan walaupun dengan tambahan tab penanggal ini. Akhirnya saya berjaya juga mengeluarkan satu dan sempat mengujinya. Namun, ia terlalu keras dan enjin memerlukan hampir 80 paun kuasa per inci persegi untuk berfungsi, sama seperti reka bentuk O-ring asal. Saya terus menguji beberapa lagi pengedap piston, menggunakan silikon lembut dan getah keras. Tetapi kemajuan saya tidak begitu baik. Kemudian saya teringat, proses ini dipanggil penyelidikan dan pembangunan atas sebab tertentu. Dan setakat ini, saya hanya fokus pada bahagian pembangunan sahaja. Jadi baru-baru ini saya sedang melayari eBay dan berjaya menemui ini. Pesawat bertenaga udara Airhawks Skyshark yang asal. Bercakap tentang jerung, video ini ditaja oleh Surfshark VPN. Sebuah VPN ialah rangkaian peribadi maya yang anda boleh muat turun ke komputer, telefon bimbit dan tablet anda untuk memastikan identiti dalam talian anda selamat dengan menyulitkan semua maklumat yang dihantar antara peranti anda dan internet. Dan ia juga boleh menukar lokasi sebenar peranti anda dengan lokasi baru. Jadi anda boleh melancong secara maya ke mana-mana negara di seluruh dunia. Ini juga membolehkan anda menukar lokasi maya anda untuk mengakses perpustakaan dan perkhidmatan penstriman dari negara lain. Jadi, anda tidak akan terlepas rancangan yang tidak tersedia di tempat anda berada sekarang. Surfshark tidak memantau, menjejak atau menyimpan apa yang anda lakukan dalam talian. Tetapi ia boleh disetkan untuk memberi amaran kepada anda jika sebarang maklumat seperti kata laluan anda telah diceroboh melalui laman web keselamatan yang lemah. Jadi anda patut benar-benar mempertimbangkan untuk mendaftar untuk rangkaian peribadi maya Surfshark. Dan jika anda menggunakan kod promo Tom Stanton atau menggunakan pautan dalam keterangan, anda boleh dapatkan 3 bulan tambahan secara percuma apabila anda mendaftar. Jadi, pergi lihat Surfshark hari ini. Keadaan ini pada dasarnya seperti baru kerana ia belum pun dibuka dari bungkusan, yang agak mengejutkan untuk sebuah mainan berusia 25 tahun. Dan saya tidak pernah melihat satu pun daripada ini sejak saya kecil. Sebenarnya, saya mempunyai versi yang lebih baru kerana saya baru berumur 3 tahun ketika model ini dikeluarkan. Dan inilah yang menjadi inspirasi utama
di sebalik perjalanan enjin udara termampat saya. Tetapi saya cepat sedar bahawa saya telah silap selama 6 tahun yang lepas. Enjin udara, cetakan 3 dimensi pertama saya yang saya bina pada tahun 2017 dulu adalah berdasarkan reka bentuk Airhawk ini atau sekurang-kurangnya bagaimana saya fikir ia berfungsi. Ideanya ialah satu spring kecil di atas omboh akan memastikan injap masuk terbuka semasa omboh bergerak ke bawah. Ia adalah reka bentuk yang sangat ringkas, tetapi mempunyai beberapa masalah kepercayaan kerana spring itu agak mudah rosak. It seems the piston seal is far thinner than any of my Namun, selepas melihat enjin Airhawks yang sebenar, spring itu memang ada. Tetapi terdapat juga reka bentuk pengedap yang menarik pada omboh itu. Untuk melihat dengan lebih jelas apa yang sedang berlaku, saya menanggalkan sebahagian buih fuselage kerana ia dilekatkan dengan gam panas serta menanggalkan botol asal. Saya kemudian boleh mencetak penyesuai berulir secara 3 dimensi untuk menjalankan enjin menggunakan bekalan udara pemampat saya. be worth pursuing further. Kemudian, ia boleh dipasang pada kedudukan dengan satu lagi pendakap supaya saya boleh mendapatkan rakaman gerak perlahan dan teka apa saya benar-benar silap tentang spring pada omboh, bermakna enjin pertama saya sebenarnya adalah reka bentuk yang unik, tetapi juga bermakna enjin udara terbaru saya sebenarnya adalah salinan reka bentuk Airhawks ini dari 25 tahun yang lalu. Sekarang, saya sebenarnya tidak mahu membuka enjin ini kerana saya risau akan merosakkannya. Tetapi entah bagaimana, seketul kotoran telah masuk ke dalam silinder yang akhirnya tersekat di injap masuk, menyebabkan enjin tidak dapat berfungsi. Jadi saya terpaksa membukanya juga. Nampaknya pengedap piston jauh lebih nipis daripada mana-mana reka bentuk saya dan menggunakan getah keras serupa dengan bahan lut sinar yang saya ada. Selain itu, piston sebenarnya tidak dipasang pada rod penyambung. Ia hanya menggunakan sendi bola dan soket yang longgar, yang mungkin saya juga perlu tiru. Saya dapati terdapat kesan haus pada satu bahagian silinder selepas ujian berpanjangan disebabkan oleh rod penyambung yang memberikan beban berpusing pada piston. Saya kemudian membina alat ujian tujahan untuk melihat sama ada reka bentuk Airhawk ini benar-benar berbaloi untuk diteruskan. Gathered from the Airhogs engine and build our own. To create such a thin wall piston seal, I printed a positive mould of the seal and used silicon to create a negative mould. This means the final mould will be flexible, which not only helps with Ini adalah data tujahan daripada enjin udara diafragma terbaik saya sebelum ini dengan tujahan maksimum 1.18 Newton dan masa operasi kira-kira 60 saat. Dan ini adalah enjin Airhawks. Difahami, ia menghasilkan tujahan puncak yang jauh lebih rendah kerana kipasnya jauh lebih kecil berbanding yang saya gunakan pada enjin lama saya. Tetapi masa operasinya jauh lebih lama. Dan jika kita mengukur kawasan di bawah graf, kita akan mendapat input enjin yang merupakan ukuran kecekapan enjin tersebut. Saya sebelum ini menerangkannya seperti ia adalah batu pergelen. Tetapi sebenarnya, ia adalah masa tujahan per botol 2 liter pada 60 paun per inci persegi. Ini menghasilkan impuls sebanyak 39.7 Newton saat yang mana, untuk rujukan, enjin lama saya hanya mempunyai impuls sebanyak 24.6 Newton saat. Jadi, mari kita ambil maklumat yang dikumpul daripada enjin Airhawk dan bina enjin kita sendiri. Untuk menghasilkan pengedap omboh berdinding nipis seperti ini, saya mencetak acuan positif pengedap tersebut dan menggunakan silikon untuk membuat acuan negatif. Ini bermakna acuan akhir akan menjadi fleksibel, yang bukan sahaja membantu mengisi semua ruang tanpa udara terperangkap, tetapi selepas getah itu kering, saya boleh dengan mudah menanggalkan pengedap omboh daripada acuan. Kemudian, pengedap itu boleh dilekatkan pada omboh untuk memastikan hanya berbibir sahaja yang akan bergerak. Dan omboh baru ini juga mempunyai kubah soket dalaman supaya rod penyambung atau rod yang tak begitu menyambung itu boleh bertumpu padanya. Satu-satunya masalah ialah ia belum berfungsi lagi. Pengedap omboh mengembang seperti yang dijangka, tetapi sedikit terlalu banyak sampai hampir terbalik. Sambil saya bekerja pada reka bentuk yang sedikit lebih tebal, saya memutuskan untuk menguji enjin itu sekali lagi pada keesokan harinya. Dan ternyata, ia berfungsi dengan sempurna. the old engine required this initial air storage section. Saya rasa puncanya ialah getah itu mengambil masa beberapa hari untuk benar-benar mengeras. Jadi ia belum betul-betul keras semasa saya menjalankan ujian pertama. Ia masih belum sempurna kerana ia hampir terbalik. Tetapi ia cukup untuk bertahan dan mengekalkan kedap udara. Jadi, bagaimana pula prestasinya di atas pelantar ujian tujahan? Back after each cycle, and you can definitely hear the difference in performance. Sebelum saya melihat data,
Saya sudah boleh tahu ia berfungsi dengan sangat baik kerana putaran per minitnya agak tinggi dan ia mengambil masa kira-kira 2 minit untuk kehabisan udara. Sekarang, ingat, graf ini menunjukkan enjin udara saya yang paling berprestasi setakat ini. Baiklah, ini adalah tujahan daripada enjin baru. Bukan sahaja ia menghasilkan tujahan puncak 56% lebih tinggi, tetapi masa operasi juga hampir 2 kali lebih lama menghasilkan impuls sebanyak 73.6 Newton saat, iaitu kira-kira 3 kali ganda kecekapan. Ini nampak seperti sesuatu yang mustahil. Tetapi jika kita lihat dengan lebih dekat pada enjin lama saya, jelas mengapa enjin lama memerlukan bahagian simpanan udara awal ini sebagai sebahagian daripada injap masuk 2 peringkat. Ini bermakna, jika kita ada 60 paun kuasa per inci persegi mengalir ke dalam enjin, apabila ia sampai ke dalam silinder, isi padu hampir berganda, bermakna omboh hanya mengalami kira-kira 30 paun kuasa per inci persegi. Selain itu, banyak tenaga terbuang untuk meregangkan diafragma yang hanya kembali ke bentuk asal selepas setiap kitaran. Dan anda pasti boleh dengar perbezaan prestasi apabila menjalankan enjin secara berturut-turut. As you can imagine, producing more thrust will result in lower efficiency, but just Tetapi selepas beberapa ujian tujahan, saya mula perasan kuasa puncak semakin berkurang. Dan nampaknya ini disebabkan oleh pin omboh yang haus akibat hentakan dengan injap masuk pada putaran per minit yang sangat tinggi. Jadi saya ubah soi omboh untuk menggunakan pin logam dan tambah bibir kecil ini untuk mengelakkan pengedap daripada terlalu lentur. Enjin baru ini menghasilkan tujahan puncak yang sama tetapi beroperasi lebih lama, yang seperti anda boleh agak sekarang, meningkatkan kecekapan lagi kepada 121.4 Newton saat. Hampir 5 kali ganda enjin diafragma saya dan 3 kali ganda enjin Airhawk. Sudah tentu, langkah seterusnya adalah memasang enjin ini pada sebuah kapal terbang. Tetapi sebelum saya melakukannya, saya ingin tahu berapa banyak tujahan yang boleh saya perolehi daripadanya. Jadi, apa yang akan berlaku jika saya meningkatkan pergerakan omboh? Enjin ini kini mempunyai pergerakan omboh sebanyak 15 mm berbanding 10 mm sebelum ini, yang sepatutnya meningkatkan torknya. Seperti yang anda boleh bayangkan, menghasilkan lebih banyak tujahan akan menyebabkan kecekapan menjadi lebih rendah. Tetapi lihat sahaja tujahan puncak alat ini pada 3.75 Newton, tujahan puncak. Itu bersamaan dengan mengangkat kira-kira 380 gram. Yang mana, jika dibandingkan dengan jumlah berat kapal terbang lama saya yang menggunakan kuasa udara, ialah 240 gram. Itu sudah cukup untuk membuatkannya terbang secara menegak. Sudah tentu, masa operasi sedikit lebih singkat iaitu hanya 1 minit. Tetapi ia masih menghasilkan impuls sebanyak 91.6 Newton saat. Jadi langkah logik seterusnya ialah membina sebuah kapal terbang ringan dan melaraskan enjin untuk mengimbangi kecekapan dan daya tujahan. Tetapi anda perlu melanggan jika anda mahu melihatnya dalam video seterusnya. Terima kasih banyak kerana menonton.